Hai, Assalamualaikum. Hari ni aku nak review produk sambal hitam dapur kayu. Dekat tangan aku ni ada dua jenis, iaitu yang pertama yang original dan satu lagi yang pedas. Okay, sebenarnya produk ni aku dah pernah makan sebelum ni. Okey, ni dia. Kalau tak percaya aku buka tengok kat dalam. Dah nak habis lah. Yang warna hitam tu dah tak ada dah habis, dah buang. So tinggal sikit je warna merah. Tapi tak apa, aku beli lagi yang baru daripada seller ni. Nanti korang boleh tekan link dekat bawah ni, korang boleh check. Okey. Jadi tanpa buang masa, jom kita review. Kita kena buka dulu. Okey, jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Berminyak Oh, bau dia. Aku bau sikit. Bau sambal hitam ni memang jadilah. Okey, berdasarkan pada packaging dia kata dimasak dengan dapur kayu. Dia bukan masak pakai dapur gas biasa, pakai dapur kayu. So dia ada rasa istimewa, dia ada rasa aromatik arang tu. Saya dah pernah makan sebelum ni, aku dah pernah makan sebelum ni. So okey lah rasa dia. Ni kita tengok. Okey. Tengok dia. Masya-Allah. Okey, kita satu sini. Okey, kita nak buka yang pedas pula. Kita nak rasa perbezaan dia. Kita kena rasa dua-dua benda ni. Tak boleh rasa satu-satu. Okey, ni. Okey, ni yang pedas. Okay, lupa nak beritahu, produk ni datang daripada Lipis, Pahang. Jadi siapa yang orang Pahang kat sini, kena try lah benda ni kan. Gitu. Okay. Allah, susah nak buka. Lunting lah, susah tu. Okay, benda ni sebenarnya dia ada seal sebenarnya. Boleh tutup. Okay, tapi susah lah nak buka, aku potong-potong lah. Okay, bismillah. Okay, Masya Allah. Buka sikit. Okay, ni kita bau dulu. Okay, dia tak bau sangat, dia punya perbezaan dia tu, kita tak bau sangat. Cumanya saya ada bau sikit cili yang kuat untuk packaging warna merah ni berbanding yang rasa original tadi. Ni bau cili kuat sikit. Sebab tu nama dia pedas kan. So kita dah ambil, kita scoop satu sudu. Kemudian kita letak di sebelah sini. Kat pinggan aku sekarang ni, kat sebelah kanan yang original warna hitam ni tadi. Kemudian yang di sebelah kiri ni adalah yang pedas. Okey. Jadi kita kena rasa satu-satu. Makan pakai tangan dulu. So ada dua telur mata, kemudian ada nasi, kita letak kicap sikit. Ni dah buka ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada kicap, barulah jadi. Okey, kita ambil yang original. Kita gaul dengan nasi. Dia kena makan pada panas tau, bau sedap. Okey, kita ambil sikit telur. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Wow. Sedap Sambal hitam original ni, yang rasa original ni, dia ada pedas sikit, tapi pedas dia tak sekuat yang sebelah kiri ni lah, kita rasa. Kemudian ada rasa aromatik, rasa arang tu. Itu yang buatkan rasa special berbanding dengan sambal hitam yang lain. Okey, dan nak kata dia manis sangat, tak manis, balance, okey. Dan tak masin sangat, sesuai, kena dengan kita punya lidah tu. Orang luar yang tak pernah makan sambal hitam Pahang ni, kena try, okey. Kita ambil lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Memang sedap. Jadi, pada student kan, duduk kat asrama, nak save budget, makan seminggu, 2 minggu, kena try benda ni. Okay? Memang menjadi. Makan dengan telur pun, makan dengan nasi putih dengan telur, macam ni. Kita dah selesai yang original tadi. Ni kita nak rasa yang pedas ni pula. Betul ke pedas ke? Okay, kita ambil sikit, kita kat tengah sini. Kita ambil telur yang kuning ni kan. Okay. Ambil. So, kita letak kat tengah sini. Okay, kita gaul-gaul. Bagi serata. Lepas tu kita pun bismillah. Yang pedas ni, dia ada rasa masin sikit. Masin agak kuat berbanding yang original biasa ni. Lepas tu, after taste dia, pedas dia datang kemudian. Dia tak tahu kita bila rasa kat lidah tu terus rasa pedas. Dia selepas tu baru datang. Ni baru datang pedas. Okay. Itu je beza dia. Untuk yang original dengan yang pedas. Makan lagi. Bismillah. Sedap Campur terus lah. Original dengan pedas. Ni dia. Ni waktu original Pahang. Okay. Sambal hitam jarang nak dapat. Susah nak buat sebenarnya. Bila ada seller yang jual secara packaging macam ni kan. Masih ada seal lagi ni, aku potong. Nanti korang beli sendiri lah. Amat memudahkan. Okay. Bismillah. Sedap Kita belak nasi panas. Telur mata. Jadi. Payah lah nak makan lobster ke, nak makan tomahawk ke. Payah lah. Makan dia ni pun jadi lah. So aku boleh bagi rate antara 1 sampai 10. Aku boleh bagi dalam 8.5. 8.5. Kena dengan selera aku. Nak kata perfect 100%, masih ada lagi ruang untuk perbaiki.
Sebab sejujurnya yang sambalnya pedas ni tak berapa kek pedas dia. Sebab aku penggemar makan pedas. Dia kena tambah sikit pedas dia. Cuma yang hitam ni best. Rasa original best. Kata pedas, dia tak pedas. Ada pedas dia tapi tak sekuat yang kita sangka lah, sebab dia nama pun original kan. Tapi rasa arang dia tu memang jadi. Rasa macam masakan orang lama. Aku habiskan dulu. Okay, alhamdulillah aku dah habis makan. Jadi apa pandangan korang? Korang boleh pilih sama ada nak yang hitam ataupun yang warna merah ni. Ini original, yang ni spicy. Nanti aku akan share link dekat bawah ni. Jadi korang boleh pergi dan terus beli. Support produk orang Melayu kita. Bye. Assalamualaikum.